Taiko. Hai. Lambat dah jumpa. Sorry lah lambat. Parking penuh lah tadi. Maklum lah. Kereta besar, mahal macam aku. Mana parking kat ni. Tepi-tepi kereta kecil-kecil lah. Kau tahu tak? Wow, kereta mahal. Apa beres? Janji siapa sudah ha. Tak mau mana pun aku tunggu mata. Tak ada, biasa je. Kau buat apa sekarang? Ada buat projek je? Tapi setahu aku kan, kau budak penganggur, kau tak ada apa-apa. Biasa ya kerja kapu-kapu gini. Biasalah kau kerja kapu ke. Tak pomo-mo ke bandar. Aku kerja biasa-biasa ya kapu ni. Itulah kau tak nak ikut aku. Tengok aku sekarang. Projek berjuta-juta bro. Hah. Setakat kereta apa? Honda. Jari je bro. Tak apalah, aku biasa dah kerja kapu ni. Tu pun tak apa, asal ke ada rezeki kan. Rezeki masing-masing biasa. Redha dah kerja kapu, biasa dah tu kan. Aish, bila kau ada ni? Kau tahu tak? Pantan tu keturunan nenek aku kan. Minum air macam ni. Aku biasa kau tahu kan, orang-orang kaya. Kau macam kau, betul tak kau? Terak dah dulu. Kedai ni sohu Kelantan. Sedap kedai ni ayo. Terak dulu. Betul kau ni. Cuba. Wow. Apa yang dia ni? Kedai biasa. Amazing. Apa nama kedai ni? Nama kedai ni Farhain Corner. Ada belakang dari kedai ni. Nak ke dia? Mencelup, ABJ, ABC, Mugo, IHC. Ada belakang. Memang padu barang ni. Wow. Hebat betul kedai ni. Masyhur now. Oh tu, ngebel bunyi dah. Apa aku bayar? Aku bayar kali ya, awak mau. Kau jangan malukan muka aku kat sini Aku projek juta-juta kau tahu tak? Setakat air ni. Sekarang tempat ni aku bayar lah. Hello Datuk. Ya. Apa cerita? Projek 5 juta. Ya. Ya Datuk. Assalamualaikum. Saya ada jual roti bang. Datuk kejap Datuk. Apa. Kejap. Beri entah. Bang, saya ada jual roti ni. Satu RM8. Habis ambil dua, RM10. Kan? Wow. Abang. Apa benda ni bang? Badan sihat, semua benda boleh buat. Jangan jadi pengemis lah, tolonglah. Merosakkan anak bangsa lah abang ni. Tolonglah, jangan macam ni Itu, saya bukan pengemis. Saya jual ni bang. Saya bukan minta pengemis apa. Ni memang saya jual. Kalau habis nak ke, ambil ke tak siap, tak apa. Apa benda abang ni? Saya tak makan lah benda macam ni abang. Boleh tengok. Pegang bagi aku. Apa benda ni? Takkan semua ni. Alah. Alah bang, saya jual ni bang. Kalau tak siap tak apalah. Oh, saya cari rezeki bukan minta pengemis pun. Kata saya tak apa lah. Abang. Apalah. Kau ambil satu. Wah, malu masyarakat ni kau ni. Ni ada RM30. Dia semua sedekah.
Sampah. Bodoh! Bukan buat ni! Kau lagi! Kau mencuri ke? Hah, dasar pengemis. Kau buat ni? Apa kau buat ni, ha? Selipar bukan curi. Pemenda lah kau ni, ha? Tadi kau jual karpet. Sekarang kau nak mencuri ke? Pemenda lah ni. Ha? Kau tu pengemis. Kalau pengemis lah. Nak curi pula dah. Apa bolak tu? Ha, so. Dia bolak masalah. Apa weh? Apa? Kenapa ni bro? Tak adalah bro. Kau tahu tak? Abang ni selipar pun dia curi lah bro. Tadi masa aku tengah makan kan, dia pengemis bro, jual krepek. Apa benda ni? Perasaan nak bangsa je ni. Be, nak tanya ni. Mana eh? Mana tu? Apa Abe baik sangat ni? Maksudnya kan eh? Abe jual klepek. Lepas tu Abe beli selipar ke masjid ganti yuk mana buruk. Gini ya. Tiap rezeki kita mesti ada rezeki orang lain juga. Kita tak tahu rezeki kita ya. Bagaimana? Abang jual klepek pun duit bodoh. Abang dia mau ke masjid sikit. Sebab apa? Sebab kita tahu apa akan berlaku. Itu mungkin boleh jadi sahih akhirat kita. Kita hidup di dunia ni kena saling berkongsi ya. Yalah weh. Apa? Baiklah. Okey be, jaga diri be. Salah peher ni. Abe ni, dia jaga masjid ni. Dia jual klepek pergi mari pagi siang malam jual. Dia cari rezeki. Ini cari duit. Nak beli lepas. Nak ganti yuk mana lepas buruk masjid ni, dia ganti dengan hok baru. Mu kena peher. Mu tak boleh nak hina dia. Kalau mu tak nampak, mu tak boleh nak hina terus dia. Mu kena peher. Kena tengok dulu siapa dia sebenar ni. Bro, betul ke? Bro, Ban. Maafkan aku Ban. Aku tahu pula kau macam ni. Maafkan aku. Kau dah patah tangan Ban. Maafkan aku Ban.